Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulhanizam bin Mak Yusof dari program Sarjana Muda Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja dengan Kepujian. Semester 3 September 2025. Tajuk yang akan saya sampaikan ialah Risalah Pendidikan iaitu Prinsip Kimia Hijau bagi Pencegahan Pencemaran. Kimia hijau ialah pendekatan moden dalam sains yang menekankan pencegahan pencemaran melalui penggunaan bahan, proses dan teknologi yang lebih selamat. Ia bukan sekadar mengurangkan sisa, tetapi juga memastikan keselamatan pekerja, kesihatan manusia dan kelestarian alam sekitar. Dalam konteks OSH, kimia hijau berperanan penting kerana ia mengurangkan pendedahan kepada bahan toksik, mengawal risiko kemalangan dan memastikan persekitaran kerja lebih bersih serta sihat. 12 prinsip kimia hijau yang perlu diketahui. Pertama, pencegahan. Elakkan penghasilan sisa daripada perlu dirawat. Kedua, reka bentuk atom ekonomi. Maksimumkan penggunaan bahan mentah dalam produk akhir. Ketiga, sintesis kurang bahaya. Gunakan reagen dan bahan kimia yang tidak beracun. Keempat, reka bentuk produk selamat. Produk akhir tidak berbahaya kepada manusia atau alam sekitar. Kelima, pelarut dan medium selamat. Gunakan pelarut berasaskan air dan bahan semula jadi. Keenam, kecekapan tenaga. Jalankan tindak balas pada suhu dan tekanan rendah. Ketujuh, sumber boleh diperbaharui. Gunakan bahan mentah yang boleh diganti seperti bioetanol. Kelapan, kurangkan derivatif. Elakkan langkah tambahan yang hasilkan sisa. Kesembilan, efisien. Gunakan pemangkin berbanding bahan berlebihan. 10. Produk boleh lurut. Produk mudah diurai selepas digunakan. Ke-11. Pencegahan masa nyata. Pantau dan cegah pencemaran semasa proses berlaku. Terakhir, selamat untuk kemalangan. Reka bentuk proses bagi mengelakkan letupan atau tumpahan bahan kimia. Elemen interaktif. Kajian kes seperti sebuah syarikat pharmaceutical menggantikan pelarut organik toksik dengan pelarut berasaskan air. Pendedahan pekerja kurang 80% dan kos rawatan sisa kimia menurun. Sebelum dan selepas. Okey, kita tengok sebelum. Guna pelarut berasaskan petroleum sisa toksik, risiko kebakaran akan meningkat. Selepas menggunakan pelarut bio berasaskan air, sisa berkurang. Risiko kemalangan menjadi rendah. Seterusnya, mari kita lihat apa kaitan dengan OJ. Penerapan prinsip kimia hijau dapat mengurangkan pendedahan bahan toksik, mengawal risiko kebakaran dan letupan, mengurangkan jumlah sisa berbahaya, serta meningkatkan kesedaran keselamatan kimia dalam kalangan pekerja. Ia adalah asas kepada budaya kerja selamat, sihat dan berdaya tahan. Seterusnya, tip untuk industri. Gunakan bahan mentah daripada sumber yang boleh diperbarui seperti bioetanol atau minyak tumbuhan. Kedua, tukar pelarut bahaya kepada pelarut berasaskan air. Ketiga, gunakan pemangkin yang meningkatkan hasil tindak balas tanpa menghasilkan sisa tambahan. Keempat, laksanakan pemantauan masa nyata terhadap pengeluaran bahan sisa. Terakhir, pastikan pematuhan terhadap Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 dan piawaian ISO 14000. Mengamalkan kimia hijau, alam sekitar akan menjadi lebih bersih, pekerja lebih selamat, masa depan lebih mampan. Dengan mengamalkan prinsip ini, kita bukan sahaja menjaga bumi, malah melindungi diri sendiri dan generasi akan datang. Sekian, terima kasih.